Apa kata kita guna SIM card ni, kita promot pula dekat orang, lepas tu kita dapat commission setiap kali orang top up. Cuba korang bayangkan, 5,000 orang darab RM4.55, korang dah dapat RM22,750 sebulan. Autopilot pasif, tak buat kerja. Korang percaya tak kalau aku cakap dengan RM10 ni korang boleh ada bisnes telco korang sendiri? Jadi tak nak cerita panjang-panjang, aku tahu korang tak mahu bunga-bunga ni semua. Kita pergi kepada produk dia terus, memperkenalkan. Ini dia Estel. Estel ke Estel? So telco ni dia macam telco lain juga, yang mana korang boleh beli SIM card. Ni SIM card dia dengan harga RM10 dan korang boleh menikmati ataupun korang boleh guna dia punya produk ataupun servis-servis itulah. So boleh tengok secara ringkasnya dekat sini. Dengan harga RM10 ni dapatlah 5GB data bawah 30 minit. Jadi korang boleh tengok dekat sini sendiri. Macam SIM biasa juga, SIM card biasa, boleh pakai je dekat mana-mana phone ke apa kan. Yang bestnya tak ada kontrak, tak ada cas tersembunyi. Nombor telefon lama pun kalau nak kekalkan boleh, tak ada masalah. Menerima pelanggan blacklist. Ramai orang blacklist ni. So boleh, tak ada masalah. Reload tanpa kerumitan. Lepas tu yang bawah sekali ni kita tertarik kan, ganjaran pulangan sehingga 24%. So kita pergi dekat pelan ataupun package yang ada dekat Estel ni. Boleh tengok dekat sini banyak pelan start daripada RM15 untuk 15 hari dapat 30GB data, panggilan tanpa had. Biasanya kita ambil bulanan lah. Macam aku sendiri yang sebelum ni aku bayar RM35 juga sama. Kalau tengok dekat sini Easy 35 ni, kalau yang sebelum ni aku dapat dalam 300GB. Lebih kurang lah ni. Ni samalah 200 tambah 100GB. 200 ni data tambah 100 ni, 100GB ni adalah hotspot lah. Lepas tu panggilan tanpa had. Yang ni sebulan lah. So dia ada lagi package RM50 untuk sebulan, 500GB dia bagi. So boleh tengok lah dekat sini package dia. So boleh tengok lah ni secara laju lah aku tunjukkan antara pelan yang ada dekat Estel. So kalau tanya berkenaan dengan speed ataupun kelajuan dia, aku boleh cakap macam gini, dia guna line U-Mobile. So setakat ni aku test memang laju. Kalau macam sebelum ni kan, yang aku pakai telco sebelum ni, aku dapat dalam 10 Mbps gitu, kadang-kadang 20, memang biasa-biasa je lah. Tapi yang ni aku test speed baru ni boleh cecah kepada 400 Mbps, sangat tinggi. Lepas tu baru tadi aku test tadi, aku pergi minum dengan kawan aku dapat ni speed dia 1GB, laju gila. Tu part produk lah. Antara benda yang best lagi dekat Estel ni adalah kita boleh jadi dealer. Biasanya kalau kita nak jadi dealer ni untuk telco ni agak complicated lah juga kan, kena daftar tu, kena daftar ni, kena bayar tu, kena bayar ni. Tapi untuk telco Estel ni, korang cuma beli SIM card ni, lepas beli korang daftar, lepas aktif, secara automatiknya korang dah jadi dealer. Kita boleh promote dekat kawan-kawan kita untuk dia orang guna pula telco ni. Aku tunjuk situasi lah. Cuba korang bayangkan, ni telco, tengoklah sekeliling korang, adik-beradik kan, kakak, abang, pak saudara, anak saudara, siapa je yang tak pakai smartphone ni? Cuba bagi tahu. Boleh dikatakan semua lah, semua pakai smartphone dan dia belanja RM30-50 sebulan. Nampak tak? So apa kata bila korang dah register, dah jadi dealer dekat Estel ni, apa kata korang share benda ni dekat family korang dulu. First kali korang tanya dia dulu, sebulan berapa bayar? RM35, RM40, RM50, tanya dulu. Bila dia bagi tahu dah, korang tanya pula berapa speed yang dia dapat. Lepas tu korang compare dengan speed Estel. So korang boleh tengok sendiri nanti berapa dapat kan. Jadi apa kata korang sebagai adik yang berguna abang yang misali, cuba korang share benda ni dekat adik-beradik korang. Bagi tahu dekat dia, sekarang ni setiap bulan kita bayar dekat telco kan, kita tak dapat apa-apa. Apa kata kita guna SIM card ni, kita promote pula dekat orang, lepas tu kita dapat commission setiap kali orang top up. Maknanya kata selagi mana orang guna phone, data dekat phone ni kan, selagi mana orang guna internet, selagi mana orang bayar setiap bulan, kita akan dapat commission. Faham tak dekat situ? So commission dia kita boleh tengok dekat sini dia banyak commission sebenarnya, sampai 3 level commission. Aku nak tunjuk yang 13% ni sahaja. So 13%
kita cerita level 1 lah, level 2, level 3 ni anggap bonus je lah, 13% commission, tinggi tu. So katakan orang ambil pelan yang RM35 sebulan tadi tu, contohnya dia register lah, okay, dia register Estel ni dengan korang, lepas tu di top up RM35. RM35 tu kita beranggapan dia ambil pelan yang tadi tu lah, yang 200 gig tu kan. Biasanya dia akan bayar setiap bulan RM35, RM35 dia akan top up. So 13% daripada RM35 tu lebih kurang RM4.55 tu seorang. Cuba korang bayangkan, 5,000 orang darab RM4.55, korang dah dapat RM22,750 sebulan. Autopilot pasif, tak buat kerja. buat kerja ni masa mula-mula je lah kita nak memperkenalkan benda ni dekat dia orang kan. So lepas tu dia orang akan top up setiap bulan, kita akan dapat lah jumlah ni. Tu kalau 5,000 orang lah. Angka tu kalau kita dapat, tak mustahil pun sebenarnya untuk dapatkan 5,000 orang ni. Rakyat Malaysia ada berapa? 33 juta kan ke berapa juta. So 5,000 ni baru berapa persen. Jadi bisnes telco ni dia benda keperluan dah. Maknanya kata orang akan bayar setiap bulan untuk dia guna servis line ni. So rasanya korang faham dah lah kan benda tu, sebab korang sendiri pun guna benda ni. Tak ada line, tak boleh dah nak tengok TikTok. So korang tengok balik tiap bulan berapa korang spend untuk bil ni. Lepas tu bila korang spend tu, korang dapat apa-apa ke tak. So korang rasa benda ni menarik tak? Dengan RM10 saja korang dah boleh jana income sebanyak tu. Kalau korang ada user 5,000 lah. Kan? Aku tak cakap macam dengan RM10 ni bulan depan dapat dah 22,000 tu. Tak lah gitu. Dia ada proses sebenarnya benda ni. Siapa yang usaha dia dapat lah. Kan? Aku review dah produk ni, dia punya data terbaik, dia punya kelajuan dia tu memang A setakat ni lah. Dia punya app, kita nak cerita berkenaan dia punya apps, simple gila, tak complicated. Sekejap aku buka dulu. Boleh tengok dekat sini. Kalau macam korang nak reload, boleh tekanlah reload. Berapa. So maknanya korang boleh reload dekat phone je. Senang sekarang kan, RM10, RM20. Package ataupun pelan pun boleh tengok dekat sini. Ni tambah ni. So sangat simple, apps dia sangat simple. Boleh tengok dekat sini order SIM. Kita boleh jual SIM card juga. Tapi SIM card ni setakat ni kalau macam level pertama ni dia tak ada lah commission lagi. Untuk SIM card tu, commission tu berdasarkan orang register di bawah kita tu, diguna, di top up, lepas tu kita akan dapat commission melalui yang di top up tu lah. So boleh tengok dekat sini. Yang ni pun kita boleh register orang, kan new register ni. So boleh register lah. Dan kalau depan-depan mudah lah ni kan. Kita boleh register untuk orang. So korang rasa macam mana? Best tau bisnes ni. Dengan RM10 orang boleh ada bisnes telco korang sendiri. Umpamanya mungkin ada orang tertanya-tanya juga sebab apa sebenarnya telco ni nak buat sistem gini, sistem referral gini kan. Dalam kata mudahnya, dia nak jimat kos marketing lah. Kalau dia tak buat program gini, dia akan habis banyak dekat marketing. Contohnya kalau buat billboard contohnya kan, satu billboard kadang-kadang berapa puluh ribu, kadang-kadang tu ratus ribu billboard sahaja. Lepas tu pula keberkesanan dia tu 50-50 berbanding dengan mulut ke mulut punya marketing ni. Yang ni lagi power lah. Mulut ke mulut ni biasanya lagi power dan dia lagi laju kan. So bayangkan billboard dengan orang yang berjuta-juta ni yang promote, mana lagi laju? Confirm lah yang mulut ke mulut ni kan. Itu salah satu benda lah sebab apa dia buat program gini. So bagi aku, rugi lah aku kalau kita tak buat kan. RM10 je pun. Dan benda ni pula korang pakai setiap hari. RM10 ni korang beli SIM card ni lah. So pendek je video ni, ringkas saja, tak boleh pening-pening. Aku nak bagi tahu secara gambarannya gitulah. Aku rasa korang nampak dah kan. Jadi kalau korang nak jadi dealer ni juga, korang boleh klik link kat bawah ke kat atas ke dekat bio ke, korang tengok lah dekat mana yang aku letak tu. Boleh klik situ, register. Lepas tu nanti aku akan contact seorang-seorang untuk pembelian ni pun samalah dekat personal nanti. Okay, boleh DM apa semua, dan aku akan guide lah macam mana nak daftar apa semua ni. Bagi aku kena cepat lah sebab benda ni baru lebih kurang sebulan dua kot. Bayangkan korang jadi orang terawal dan korang yang memperkenalkan benda ni dekat ramai orang. Aku rasa bukan setakat 5,000 user korang boleh dapat. So mustahil tak 20,000 30,000 sebulan, tak mustahil pun, insya-Allah. Tapi kena usaha lah. Okay, so tu je untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.